Guys, kalau kau nak tahu, dalam badan kita ni ada body clock yang dipanggil dalam bahasa Inggeris dia, Mak Lasih panggil circadian rhythm. Jadi circadian rhythm ni dia mengawal suhu badan kau, dia mengawal operational body kau semula jadi, and waktu selia kau punya tidur, dan juga kau punya hormon. Jadi benda ni penting dalam badan kau, body clock ni, supaya engkau dapat menjaga selera pemakanan kau. Kalau kau tak cukup tidur, kau main ML, main PUBG, main apa lagi, COC, no, itu semua chip dopamin. Kau mengejar sesuatu yang tak ada value pada diri kau, yang boleh menambah nilai dalam hidup kau. Cuba kau tambah nilai dalam hidup kau dalam membuat perkara yang boleh menyelesaikan masalah orang lain. Kat situ kau boleh upgrade and level up your life. Okay? So, jaga waktu tidur kau, jaga pemakanan, dan body clock dan hormon akan release macam semula jadi, macam biasa. Okay? Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kau, sebab engkau yang pilih cara hidup kau.